Lampu solar guys, pakai lampu ni korang dah tak payah nak buka tutup switch. Lampu automatik nyala. Hujung bulan korang tak perlu risau bil tinggi sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari. Lampu tak pakai bil elektrik guys. Yang ni lampu solar yang sesuai untuk korang letak dekat jalan atau korang nak letak dekat dinding rumah. Yang ni saya repeat untuk kali kedua. Sebelum ni saya pasang dekat sini, saya tampal dekat bim rumah. Boleh cerahkan bahagian tepi rumah saya. Hari-hari tahu saya pasang lampu ni. Dari maghrib sampai subuh, lampu ni nyala dengan terang sepanjang malam. Walaupun saya pasang setiap hari, saya tak kena bayar bil elektrik. Lampu ni waktu siang, dia akan cas dekat panel solar dekat bahagian belakang sini. Panel pula saiz besar, penuh bodi lampu. Kalau korang tengok dari atas sampai bawah, penuh saiz panel solar ni. Panel pula jenis baru tau. Panel ni dia lebih perform berbanding panel solar yang jenis lama. Yang ni jenis monocrystalline. Untuk saiz sama macam ni, dia lebih keluarkan lebih banyak output banding panel solar model lama. Yang panel solar ni warna hitam pekat, yang model lama tu warna biru pekat. Dan kalau waktu mendung, dia lebih perform. Dia keluarkan lebih banyak output banding panel model lama. Jadi kalau korang pasang lampu solar, korang tak perlu risau lampu solar korang tak cukup cas kalau waktu mendung. Panel saiz besar macam ni, panel pula model baru, dia mampu cas lampu solar korang bagi penuh walaupun waktu mendung, walaupun musim hujan. Yang model ni, kalau korang tengok lampu LED dia ni penuh dekat bahagian atas, kiri, kanan semua. Lampu LED dia ni sebiji-sebiji dekat bahagian dalam. Banyak tau. Dan lampu ni jenis pakai reflektor. Setiap LED dia ni dia ada satu rumah untuk reflektor dia ni. Jadi cahaya dia ni terang waktu malam. Sebab tu dia boleh nyala dengan terang. Model ni dia ada sensor dekat bahagian sini. Nak pakai sensor boleh, tak nak pakai sensor pun boleh. Kalau korang pakai mood sensor, lampu ni dia akan nyala malap sepanjang malam. Dia nyala dalam mood standby. Tapi kalau dia detect ada pergerakan dekat bahagian bawah lampu ni akan terus nyala dengan full brightness. Jadi ngam kalau korang nak pasang untuk bagi penyamun terkejut. Waktu pagi penyamun lalu, lampu ni terus nyala dengan full brightness. Penyamun confirm lari tak cukup tanah. Tapi lampu ni saya lebih prefer untuk korang pasang terang sepanjang malam. Sebab dia mampu nyala lebih dari 12 jam. Yang dekat sini saya tak pakai mood sensor. Saya biar je lampu ni nyala terang sepanjang malam. Kalau korang nak pasang dekat jalan utama, dekat tepi rumah, korang tak payah pakai mood sensor ni. Biar je dia nyala macam ni. Jalan utama korang cerah, tepi rumah korang pun cerah. Yang model ni mudah untuk korang gantung dekat tiang besi, dekat dinding rumah semua. Sebab dia ada bagi bracket besi macam ni. Mudah untuk gantung dekat mana-mana. Kalau korang nak jadikan lampu jalan macam ni pun boleh. Bracket dia ni sama. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang saiz besar macam ni, sesuai untuk jadi lampu jalan, untuk letak dekat jalan utama, untuk letak dekat tepi rumah. Lampu pula banyak bahagian sini. Boleh nyala dengan terang sepanjang malam. Ada mood sensor. Panel solar besar dekat bahagian belakang. Korang boleh cek lampu solar yang model hitam ni. Model ni harga dia bajet. Jadi saya repeat untuk kali kedua. Korang boleh cek dekat link video.